Dr. Abdul Jalil ada sebut tentang bagaimana ada fatwa yang menyeru kepada jihad dan juga ada berlaku pelbagai masalah di Timur Tengah, terutama di Syria, Iraq dan sebagainya. So oleh kerana ada beberapa orang yang rasa kami nak pergi jihad ni, kami nak orang kata mati syahid, itu yang satu niat yang bagus, tetapi bila mereka pergi, kita tengok kita ada sejarah kelompok-kelompok yang di label sebagai pengganas, Ustaz. Talibannya, kemudian ISISnya dan sebagainya. Jadi soalan pada Ustaz Engku, bila kita tengok kelompok-kelompok ni yang di label sebagai teroris moden pada era sekarang ni, teras kepercayaan mereka tu adalah Salafi jihadi. Kita boleh tengok banyak dalam statement Ketua Polis Negara, dalam statement dalam kajian akademik dan sebagainya. Jadi ada satu istilah yang disebut sebagai Salafi jihadi. Pertamanya, Ustaz setuju tak dengan istilah tersebut, dan kenapa aliran ini menjadi teras kepada kelompok-kelompok teroris moden? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, saya pun tak faham kenapa forum ni namakan forum santai. Sebab tajuknya memang tak boleh santai. Mungkin kalau tentang macam mana rumah tangga harmoni, mungkin kita boleh forum santai. Tapi bila berbincang tentang jihad, saya sendiri tidak terbayangkan untuk terasa santai. Berbincang tentang isu yang begitu serius, yang sejak beberapa tahun yang lalu, saya ingat lebih kurang dah tahun 2015, bila saya diminta membentangkan tentang tajuk berkaitan dengan jihad, mengingatkan saya tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahlu ayat 66. Walaupun ayat ini bukan tentang jihad. Itu Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah menceritakan tentang bagaimana ada satu pengajaran daripada binatang-binatang ternakan ini, yang mana Allah beri minum kepada kita susu yang lazat, tapi sebenarnya susu ini terbit daripada dua ekstrim. Satu farsin, iaitu najis, dan satu lagi dam, iaitu darah. Kan binatang ternakan ni kita bagi dia makan, kita bagi dia minum, maka makanan minuman ini diproses, sebahagiannya keluar sebagai najis, sebahagiannya menjadi darah. Dua-dua pun najis sebenarnya. Tapi dalam masa sama ada yang ditukarkan menjadi susu. Jadi saya teringat pada ayat ini. Kenapa? Kerana dalam memahami peranan jihad di zaman kita ini, dan disebabkan oleh kejahilan kita sendiri, kadang-kadang kita itu tidak mahu susah payah belajar hukum. Kita lebih senang terbuai dengan emosi dan juga semangat, dan juga slogan. Jadi pendekatan yang pertama, dia mendakwa bahawa di zaman sekarang ni jihad dengan makna khusus dah tak ada, sudah mansukh. Jihad dengan senjata tu sudah dibatalkan. Kalau nak jihad hanya dengan tulisan, hanya dengan lisan. Ini bagi saya ibarat najis. Kalau orang putih dia kata, kan dia ada istilah don't bullshit me. Jangan tipu saya lah, jangan kelentong saya. Ini macam bullshit lah. Sebab al-jihad madin ila yaumil qiyamah. Jihad dengan makna khusus itu kekal sehingga hari kiamat. Bahkan tidak akan berlaku hari kiamat pun sehingga berlaku peperangan antara umat Islam dan orang Yahudi. Itu kita kena percaya tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi ini pendekatan bagi saya seperti najis. Yang kedua pula, yang menganggap aksi menumpahkan darah, membunuh diri, suicide bomb dan sebagainya, itu dikatakan jihad juga. Ya, ini umpama darah. Tapi yang sepatutnya terbit susu yang khalis itu, itulah yang dikatakan jihad dengan makna khusus itu masih ada, tetapi ada syarat dan peraturannya yang perlu diikuti supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang nak menjalankan aktiviti keganasan. Berbalik kepada soalan, adakah saya bersetuju dengan istilah Salafi jihadi?
Secara peribadi dan secara teknikal saya tidak bersetuju, kerana istilah itu sangat-sangat misleading. Salafi dari segi makna, dari segi technical meaning adalah merujuk kepada pengikut salaf. Ya hujung tu ya nisbah, asalnya salaf, ya. Dan salaf dalam konteks ini bermakna generasi awal umat Islam, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Jadi salafi ni sebenarnya orang yang bagus, orang yang ikut kepada generasi awal. Kalau dalam fiknya adalah pengikut mazhab yang 4, kerana imam 4 mazhab adalah salaf. Kalau dalam tauhidnya adalah pengikut Asy'ariyah Maturidiyah, yang dipeli sekarang ni oleh sebahagian orang sebagai Ashmatur, kata dia. Mungkin dia dah tak boleh attack secara ilmiah, gelar-gelar nama pun sudah puas hati bagi mereka. Kerana Asy'ariyah Maturidiyah adalah mempertahankan akidah salaf. Imam Abu Hasan Asy'ari mengaji dengan salaf. Dan dari segi tasawufnya kita tahu tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan tasawuf Imam Ghazali inilah yang diamalkan sejak zaman salaf, iaitu tasawuf yang menggabungkan antara syariat dan juga hakikat. Jadi saya pribadi tak setuju salafi merujuk kepada pengganas. Dan jihad itu satu ibadah yang agung dalam Islam. Bahkan dikatakan jihad yang paling besar, dan Nabi SAW bagi tahu adalah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Jadi kita boleh faham banyak perkara daripada hadis tersebut, bahawa dengan pemerintah Islam, kalau zalim sekalipun, jihadnya adalah dengan menasihati, bukan dengan mengangkat senjata. Sebab tu al-khuruj ala sultan dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu dilarang. Kalau sekarang orang tidak faham, kenapa kita tak boleh angkat senjata lawan pemerintah Islam sedangkan dia zalim? Pertama, kerana dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW memberitahu as-sam'u wa ta'ah. Sahabat tanya, kalau saya hidup pada zaman yang mana pemimpinnya, kata Nabi, qulubuhum qulubus syayatin, hati pemimpin pada zaman itu adalah hati-hati syaitan. Maka sahabat tanya, apa yang baginda perintah saya buat kalau saya hidup pada zaman itu? Nabi SAW bersabda as-sam'u wa ta'ah. Itu yang direct kan Nabi suruh. Dari segi hikmahnya adalah kerana sekiranya mengangkat senjata cuba melawan pemerintah yang zalim, kebiasaannya kezaliman mereka akan makin meningkat ketika dilawan. Ini kita boleh lihat apa yang berlaku di Syria. Kita tidak kata pemimpin Syria yang lalu itu bagus ataupun sangat ideal, tidak. Tetapi saya pernah jumpa dengan satu orang Syria, saya jumpa dia di Shah Alam. Dia buka kedai restoran menumpang kedai makan orang Melayu, dijual makanan Arab. Jadi dia cerita kepada saya, dia kata dahulu masa itu almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala telah terbunuh di bom ketika sedang menyampaikan kuliah tafsir di masjid. Jadi bila kata ketika itu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dah nasihat kami, jangan bangkit. Kenapa? Kerana jalan yang kamu akan lalui ini jalan yang gelap, yang menurun, yang kamu tak tahu di mana dia akan berhenti. Tapi kami tak dengar. Masa dia cerita tu dia bergenang air mata, dan dia sendiri pernah diculik oleh ISIS. Cuma dia dibebaskan, pertama kerana nama dia tidak dalam senarai bunuh, yang kedua kerana keluarga dia mampu bayar wang tebusan, maka dia dibebaskan dan dia lari ke Malaysia. Jadi yang sangat penting dalam perkara ini adalah ilmu sebenarnya. Jadi jihad ilmu tu membantu jihad-jihad yang lain, termasuk jihad qitali. Kerana jihad secara khusus ini ada panduan hukumnya. Sebagaimana tadi katakan, syarat ada perintah daripada wali amri. Dr. Abdullah Jalil sebut, janganlah panji-panji itu panji-panji yang buta, yang tak tahu. Jadi panji-panji itu akan jadi jelas kalau pemerintah yang isytiharkan bahawa akan berlaku aktiviti jihad di kalangan umat Islam. Kemudian saya lihat istilah yang sesuai adalah istilah irhabi. Jadi yang memakai nama salafi ataupun menyalahgunakan nama salafi sekarang ini adalah golongan yang intisab kepada idea tokoh ulama kurun ke-8, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah, dan juga manhaj pendekatan tokoh kurun ke-12 Hijrah, ya, ke-8 Hijrah dan ke-12 Hijrah, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kedua-duanya bukan salaf. Pengikut mereka suka mengaku salafi, tapi ada ideologi Syekh Ibn Taymiyah, Imam Ibn Taymiyah yang bercanggah dengan pegangan salaf, mereka masih menisbahkan diri mereka sebagai salafi. Ada pendekatan Syekh Abdul Wahab yang mengibatkan ribuan umat Islam terbunuh di tanah Hijaz dan sekitarnya, juga mereka menisbahkan kepada salafi. Ini menzalimi nama salafi dan juga menzalimi nama jihadi. Cuma dari segi praktikal,
oleh kerana banyak jabatan agensi-agensi keselamatan, baik di luar negara bahkan di dalam negara kita. Mungkin tuan-tuan masih ingat satu masa dahulu, sekarang Datuk Seri lah, dahulu Datuk Ayub Khan, ketika beliau sebagai timbalan ketua pengarah E8 counter terrorism, beliau sendiri kerap menggunakan istilah salafi jihadi. Bukan kerana istilah itu tepat, tidak. Saya pribadi tak setuju dengan istilah tersebut, tetapi istilah itulah yang memahamkan makna. Yang dimaksudkan itu adalah Wahabi Irhabi, orang yang subscribe kepada Wahabism dan juga mereka itu cenderung kepada keganasan. Baik, kenapa ia menjadi satu ideologi yang membawa kepada keganasan? Setakat yang saya faham daripada apa yang berlaku adalah, pertama, mereka ada berpegang kepada pegangan yang membawa kepada mereka menganggap orang Islam lain itu ahlul bid'ah. Setelah mereka bid'ahkan umat Islam yang lain, mereka pergi kepada menganggap amalan umat Islam itu sebagai syirik. Mereka menggelar umat Islam yang lain yang mengamalkan tawassul, tabarruk, ambil berkat, istighasah, meminta tolong dengan Nabi, dengan wali. Mereka labelkan amalan ini sebagai syirik ataupun wasilatun ila syirki, amalan syirik ataupun amalan yang membawa kepada syirik. Kemudian akan mereka pergi lagi kepada peringkat yang paling atas daripada segi konsep, iaitu istihlalud dam. Oleh kerana orang ini sudah melakukan perkara syirik, maka kata mereka halal darah, boleh dibunuh. Bahkan saya sendiri bila saya terangkan bahawa istighasah dengan Nabi SAW bukanlah satu perkara syirik, saya sekadar terangkan saja, ya, ini hukumnya, ini dalilnya. Ada satu orang netizen, dia declare dalam Facebook, dia kata orang ini dah murtad, ya. Dia kata Ustaz Engku ni dah murtad, tak sah semayang di belakang dia kalau dia jadi imam, dan kalau dia sembelih binatang, binatang tu jadi bangkai. Jadi dia declare begitu. Jadi hati-hati, kerana kadang-kadang mudah, ya, untuk kita kata pergi lawan pemerintah yang zalim. Nabi SAW mengatakan perkataan yang benar. Kalaulah mengangkat senjata itu adalah cara untuk melawan pemerintah Islam yang zalim, tentu Nabi SAW bagi tahu jihad yang paling besar adalah mengangkat senjata menentang pemerintah yang zalim. Tapi Nabi SAW memberitahu adalah kalam yang benar. Sebaliknya, orang yang memfatwakan supaya orang Islam pergi berjihad melawan pemerintah Islam, ya, kalau Israel tu saya lihat tidak ada khilaf sebenarnya, memang wajib berperang melawan Israel, itu kita tidak ada khilaf. Tetapi khilaf adalah pada, kalau dalam istilah usul fiqh dipanggil tahqiqul manat, bukan takhrijul manat. Maknanya dari segi prinsip, bila negara Islam, bila musuh dah berada di sempadan, dah nak masuk menyerang, sudah jadi fardu ain secara umumnya untuk berjihad. Sebelum tu fardu kifayah, ada sebahagian yang menjaga keselamatan dah terlepas tanggungjawab orang lain. Tapi ni musuh dah dekat sempadan, maka dah berubah hukum tu menjadi fardu ain. Maka gugurlah tadi, kalau hamba kena minta izin tuan dan sebagainya, itu dah berubah hukum dia. Tetapi dalam kes Israel, bukan setakat duduk di sempadan, bahkan dah rampas. Pada pengkaji-pengkaji mengatakan, kalau dalam mazhab Syafi'i, Israel adalah Darul Islam hukman, Darul Harb suratan. Dari segi zahirnya adalah negeri yang diperangi, tapi dari segi hakikatnya masih negeri Islam, maknanya wajib diambil kembali. Itu tidak ada khilaf antara Darul Ifta dengan pertubuhan ulama tadi. Cuma tahqiqul manat, adakah berlaku hukum itu pada realiti, dari segi kekuatannya, dari segi izin daripada pemerintahnya dan sebagainya, itu yang berlaku perbezaan. Jadi kita kena faham juga bahawa sesama ulama ni mereka ada titik pertemuan sebenarnya dalam isu Palestin. Tapi kalau dalam isu seumpama Syria, Libya, dalam nama Arab Spring, ya, Arab Spring, Spring itu boleh nama makna kebangkitan, Spring juga boleh makna musim bunga. Tapi kalau kita tanya kebanyakan orang-orang Arab selepas Arab Spring, mereka kata kami sekarang winter, dalam keadaan kedinginan, ya. Orang yang berfatwa, dia tak pergi pun berjihad, they still sit at the comfort of their home, air condition, with all the office semua masih, tapi dia suruh orang pergi berjihad. Dan jihad yang dia suruh itu adalah membunuh sesama Islam. Jadi yang inilah perlunya syarat-syarat tadi. Yang paling penting dalam suasana yang tidak jelas ini, kita ingat panduan Nabi SAW bila berlaku fitnah itu, kata Nabi SAW, orang yang
duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik pada orang yang berlari. Mana siapa yang ada binatang peliharaan, jaga binatang peliharaan dia, kerana tak mahu terlibat membunuh sesama Islam, kerana kedua-duanya dalam hadis al-qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya akan masuk neraka. Berbeza dengan jihad yang syar'i, iaitu qitalul kufar, memerangi orang kafir, li'ila'i kalimatillah. Kafir itu maksudnya kafir harbi, ya, bukan kafir zimmi, ya, kafir harbi, dengan tujuan meninggikan agama Allah. Itu perlu kepada pertimbangan waliul amri, ya, pemerintah. Maka apa yang kita mampu laksanakan adalah dengan niat yang baik, dan bila masa jihad yang syar'i itu datang, insya-Allah orang yang benar-benar ikhlas dia akan bersedia untuk mendepani. Tapi orang yang hanya mengeluarkan fatwa, menimbulkan fitnah sesama umat Islam, dia sendiri pun tidak pergi berjihad. Jadi insya-Allah sama-sama dengan suluhan ilmu kita dapat membezakan antara apakah ketaatan yang sebenar, dan jangan kita magrur, terpedaya dengan apa yang dihiasi seolah-olah ianya sebagai ketaatan, tetapi di sisi Allah Subhanahu taala dia menjadi habaan mansura, sesuatu yang sia-sia, seperti debu yang berterbangan. Saya mohon maaf atas kesilapan, ucap terima kasih atas perhatian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita